Hai semua, bertemu lagi kita. Jom ikut saya jalan-jalan ke tempat-tempat menarik yang ada di Hat Yai, Thailand. Dim Sum Chabura. Ini merupakan restoran yang terkenal dengan menu dim sum yang sedap. Restoran ini luas dan sangat selesa. Ada banyak sangat pilihan dim sum yang boleh dipilih. Tengok. Beraneka color dan jenis. Tengok buih air dia. Memang lah. Okay, next 7-Eleven. Kalau tak singgah ke sini, macam tak lengkaplah pula percutian ke Hat Yai ini. Antara barang yang selalu dibeli untuk dijadikan cenderamata adalah burger segera ni. Sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa dekat Hat Yai ni ada kabel car Hat Yai. Tapi masa kami datang ni belum buka lagi. Dan satu lagi tempat menarik dekat sekitar sini adalah Hat Yai Viewpoint. Dekat sini kita boleh tengok pemandangan bandar Hat Yai daripada atas bukit. Inilah pemandangan dia, nampak. Waktu ni terang jadi nampak jelaslah pemandangan bandar Hat Yai. Dekat sekitar sini juga terdapatnya Hat Yai Park. Yang ni memang serius cantik sangatlah. Kira macam hidden gem lah dekat sini. Ramai yang tak tahu. Tengok bunga matahari ni. Memang cantik sangat-sangat lah. Dan juga ada tasik yang bersih dan jernih air dia. Chang Puak Camp Hat Yai ni memang sangat popular lah. Tak perlu nak explain lagi. Memang kat sini lah tempat kalau mereka yang nak tengok gajah. Dan juga sebenarnya selain daripada gajah, ada juga tarikan lain kat sini. Macam untuk menembak kalau berminat. Lepas tu ada juga game lain kat sini. Okey, kalau nak bagi gajah makan, bolehlah beli pisang yang dijual kat sini. Gajah ni memang jinak lah, dia memang tunggu je. Selain daripada tu ada juga buaya, pertunjukan buaya. Dan kalau nak naik gajah pun boleh, tapi kami tak naik. Kalau ada masa, bolehlah singgah ke Cafe Amazon. Sebenarnya Cafe Amazon ni sama je macam restoran biasa yang ada kat Malaysia tu. Antara tarikan dia kopi dan tempat makan dia memang cantik lah. Satu lagi tarikan yang ada kat Hat Yai ni Masjid Songkhla. Tapi disebabkan masa kami pergi ni belum masuk waktu lagi, jadi kami cuma lalu je lah. Berhadapan dengan Masjid Songkhla ni terletak satu tempat OOTD yang sangat cantik, iaitu Sivers Cafe. Cantiknya. Tempat ini sebenarnya hanyalah sebuah restoran yang mempunyai tasik yang luas. Air dia biru sangat. Dalam restoran ni ada juga kedai yang menjual cenderamata. Lawa-lawa tau. Tapi harga dia agak mahal lah. Disebabkan kami datang ni waktu tengah hari, jadi sekitar sini sebenarnya panas lah. Tapi view dia memang sangat cantik. Puas hati sangat lah. Kita lalu Jambatan Gantung. Memang lama jugalah kita orang lepak-lepak kat sini menikmati pemandangan sambil mengambil gambar. Lepas puas ambil gambar dekat sekitar sini, dekat restoran ni ada jual aiskrim dan yang penting aiskrim tu halal. Panas-panas makan aiskrim. Memang segar badan. Okay, next restoran Banglo Katodecha Hat Yai. Ini sebenarnya sesuai untuk makan tengah hari. Dia ada banyak set, banyak pilihan. Ini antara menu yang kami order lah. Kami ambil menu set. Serius sedap, harga pun berpatutan. Okey, kami menginap di Yanati Hotel. Yang ni lepas jalan-jalan tadi kan. Kami singgah sekejap untuk check-in dan letak beg. Okey, ni ada apa? Tu. Tapi TV kita kena on kejap lagi. Alright. Okey, lampu menyala. Tu. Okey, tempat seterusnya kami pergi ke Erawadi. Bila sampai, kami dibawa ke dalam bilik untuk sesi briefing.
Erawadi ni sebenarnya adalah pengeluar ubat semula jadi dan juga produk kecantikan. Kiranya ini antara brand yang terkenal lah dekat Hat Nyai. Okey, seterusnya kami singgah pula ke Makro Hat Nyai. Kalau dulu kat Malaysia ada Makro, tapi sekarang dah tak ada kan. Makro ni memang besar, luas dan banyak sangat pilihan. Dia sebenarnya jual burung tapi ada juga jual loose. Tapi kalau nak murah, better lah beli secara pukal. Antara shopping mall yang popular, Central Hat Nyai. Ni sebenarnya shopping mall ni saya tak pasti ada berapa tingkat. Sebenarnya tingkat bawah dia jual banyak makanan-makanan halal. Memang jadi tumpuan lah, terutama sekali orang yang Muslim lah. Tingkat atas sebenarnya dia jual barang-barang macam baju dan sebagainya. Tapi kami fokus kepada bahagian bawah ni sebab banyak makanan kan. Meriah dan harga dia berpatutan serta serius, sedap. Pada sebelah malam pula kami shopping dekat Asian Night Market. Sebenarnya dia bangunan ni ada 2 tingkat. Tingkat bawah jual baju, pakaian, cenderamata dan banyaklah. Tapi kami macam biasalah tumpu pada bahagian tingkat 1 yang menjual makanan. Antara menu wajib makan ataupun wajib cuba, pancake. Serius, saya memang setiap kali pergi Hat Nyai memang pancake ni memang tak pernah miss lah. Saya memang akan makan. Hat Nyai ni sebenarnya sesuai untuk mereka yang suka travel dan suka mencuba makanan. Sebab memang banyak sangat pilihan makanan yang sedap-sedap dan harga pun berpatutan. Satu lagi tempat makanan adalah Klong Hair Floating Market. Yang ini hanya dibuka pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Maknanya kalau pergi waktu lain, tak adalah. Tempat ni dibuka pukul 4 petang sampailah pukul 12 malam. Dekat sini banyak juga pilihan macam-macam jenis. Sampai dah tak tahu nak pilih makanan yang mana. Dan harga dia berpatutan serta sedap-sedap. Makan kita macam mana makan ni? Ini miang kam. Wajib try tau. Sedap. Selain daripada makanan, ada juga dijual pakaian, cenderamata dan banyak lagi. Baju Hat Nyai. Okey, kalau ada masa bolehlah pergi ke Lee Garden Night Market. Ini sebenarnya satu jalan yang dijadikan sebagai pasar malam. Kalau nak tengok macam mana cara hidup penduduk dekat sekitar sini, bolehlah datang dan menikmati sendiri pemandangan. Selain daripada itu sebenarnya ada juga dijual makanan. Cuma kat sini kena hati-hati sebab dia campur makanan halal dan juga yang tidak halal. Tapi cenderamata yang dijual kat sini lebih murah. Comingnya. Sekarang saya berada di Kim Yong Market pada waktu pagi. Wow, cantiknya dulu. Petai, ada petai tu. Pasar ni hanya dibuka pada waktu pagi saja dan bermula pukul 6 pagi sampai tengah hari pukul 12. Lepas tu pasar ni akan ditutup lah. Apa kelebihan dekat pasar ini adalah barang-barang yang dijual semua fresh. Buah, bunga, memang cantik gila lah bunga ni. Lepas tu ada juga barang-barang lain, contohnya seperti petai. Yang paling penting kami datang sini sebenarnya nak beli ke kacang ni. Harga dia memang jauh lebih murah. Buat 2 kali ya. Double. Mari mengenal ulam. PD Shop.
Bali kalau nak beli kacang boleh beli kat sini. Di shop ni. Okey, maka berakhirlah percutian kami dan kami balik naik Classic Train ni. Sekian saja perkongsian jalan-jalan cari makan dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.